kampung, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama, ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah sudi untuk menjemput saya kembali sini untuk satu majlis yang begitu meriah dan penuh bermakna sekali. Jadi pada saya, berupa ataupun majlis turun padang ini memang begitu penting, dan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita bahawa berupa ini sebenarnya merupakan satu majlis di mana kita bukan saja turun padang tetapi merasai dan dapat mendengar masalah orang tempatan. Dan pada saya sebagai seorang doktor, maka inilah sebenarnya merupakan langkah pertama hendaklah kita membuat diagnosis, mendengar masalah pesakit. Dan inilah bila kita mengadakan terupa, maka di sini kita mendengar masalah yang dihadapi oleh pihak peniaga dan rakyat sekalian. Dan dengan itu barulah dapat kita memberikan rawatan. Dan di sini saya hari ini begitu gembira kerana saya lihat bukan sahaja kita ada satu medan selera yang sangat indah dan nampaknya segitu luas dan selesa untuk berniaga yang telah disediakan oleh pihak PTKT yang berjumlah menelan kos sejumlah 1.75 juta, tetapi pihaknya ada kawasan-kawasan sekitaran yang masih boleh kita adakan kios-kios yang lain. Dan tadi saya diberitahu oleh ahli parlimen kita iaitu bahawa beliau telah dapat memperolehi satu jumlah wang untuk dibina kios-kios itu. Jadi itulah pada saya satu majlis yang begitu bermakna. Dan hari ini di sini akan kita juga sampaikan kunci kepada peniaga-peniaga. Jadi pada saya inilah satu majlis yang begitu bermakna di mana dapat kita raikan, terutama sekali dalam masa bulan Ramadan, di mana dapat kita sama-sama rasai juada yang akan dijual. Tetapi ini saya peringatkan di sini bahawa supaya kita kurangkan pengambilan gula yang haram, maka dapatlah kita elakkan penyakit kencing manis dan darah tinggi. Itu akan penting. Jadi pada saya ini saya peringatkan supaya di sini kita bertingkatkan lagi, lebihkan senaman dan untuk kurangkan obesiti. Dan pada saya pada satu majlis yang begitu penting sekali ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada YTP kita yang telah dapat menganjurkan satu program yang begitu komprehensif. Dan di sini juga ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Jabatan Kesihatan Negeri di bawah pimpinan Datuk Dr. Ahmad Razin yang telah dapat mengaturkan upacara supaya bukan saya bila saya datang kemari untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk majlis satu majlis yang diaturkan oleh Majlis Daerah Agung, tetapi pada masa yang sama dalam masa yang singkat dapat juga saya merasai mendengar taklimat daripada majlis ataupun Jabatan Kesihatan di kawasan ini. Jadi itulah saya rasa gembira kerana walaupun dulunya kita dengar bahawa Lenggong ini satu kawasan yang agak terpencil, tetapi tidaklah itu halnya pada masa ini kerana dengan adanya kebolehan kelengkapan telekomunikasi dan kawasan yang begitu strategik letaknya di kawasan yang berhampiran dengan Kelantan dan juga bertepan dengan Thailand, maka sebenarnya kawasan Lenggong ini merupakan satu pintu yang pada saya dapat kita buka kepada Kelantan maupun Thailand. Jadi ia sebenarnya merupakan satu kawasan yang begitu strategik sekali. Jadi hendaklah kita ambil peluang ini dan dengan terlancurnya satu penetapan warisan UNESCO di mana lembah Lenggong ini sebenarnya merupakan satu kawasan
bukan saja di negeri Perak, bukan saja di negeri negara kita ini, tetapi adalah satu-satunya kawasan prasejarah yang begitu rupanya di seluruh dunia. Jadi saya berharap dalam masa yang akan datang, bila kita mendapat ataupun lancarnya pelancongan, jadi itulah saya lihat kawasan ini penuh dengan potensi dan sudah tentunya akan kita bangunkan dengan segitu rupa. Dan dengan kata-kata demikian, sekali lagi ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah menghadirkan satu majlis yang begitu bermakna sekali. Dan ini juga saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang akan menyambutnya dalam masa yang akan datang ini. Sekian, terima kasih.